Matematik tahun 1 muka surat 118. Aktiviti 2. Lengkapkan. Lukis anak panah dan isi tempat kosong. Soalan A. Jadi kat sini kita boleh nampak dia lukis anak panah, betul tak? Jadi ada berapa kumpulan? Jadi kat sini dia tulis 4. Kenapa 4? Sebab satu anak panah, 2, 3, 4. 4 anak panah. Jadi 4 kumpulan. Dan kenapa dia tulis 2-2? Sebab dari kosong ke 2, 2 tambah 2, 4. Tambah 2 lagi, 6. Tambah 2 lagi, jadi 8. Jadi 2, 2. Jadi kita boleh tulis dekat sini, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Sebab dia naik 2, 2. Soalan B. Ada berapa kumpulan? Jadi kita boleh buat anak panah. 1 kumpulan, 2, 3. 3 kumpulan. Jadi ini adalah 4, 4. Kenapa 4, 4? Sebab selepas kosong ada 4. 4 tambah 4 menjadi 8. Tambah 4 lagi menjadi 12. Sebab itulah 4, 4. Jadi kita tulis dekat sini 4. Dekat sini 4. Tambah 4 lagi. Tambah 4 lagi sama dengan, jawapannya adalah 12. Soalan C. Ada berapa kumpulan? Jadi kita buat anak panah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kumpulan. Jadi kita tulis dekat sini 4 kumpulan. Dan ini adalah 5, 5. Kenapa 5, 5? Sebab selepas kosong ni adalah 5. 5 tambah 5, 10. Tambah 5 lagi, 10, 15. Tambah 5 lagi, 20. Sebab itulah 5, 5. Dia naik sebanyak 5. Jadi kita tulis dekat sini 5. 5 tambah 5 menjadi 10. Tambah 5 lagi menjadi 15. Tambah 5 lagi menjadi 20. Jadi semuanya 20. Soalan D. Ada berapa kumpulan? Jadi kita lukis anak panah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kumpulan. Jadi kita tulis dekat sini 4. Dan ini adalah 10, 10. Kenapa 10, 10? Sebab selepas kosong ni adalah 10. Jadi 10 tambah 10 jadi 20. Tambah 10 lagi jadi 30. Tambah 10 lagi jadi 40. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 40. Jadi ini adalah jawapannya. Matematik tahun 1 muka surat 118.